Nak buat kuih ni yang penting ada minat je. Kalau macam suka tak jadilah dik. Lepas tu kita buat macam mana kita makan sedap, kita kena buat macam tu. Jangan kurangkan bahan. Bulan puasa ni orang cari kuih sopang. Tapi tahu tak macam mana cara nak buat kuih sopang? Jom kita tengok sama-sama. Jom! Santan segar ni dik, masukkan santan dulu. Masukkan daun pandan, buah garam sikit biar rasa lemak dia. Buat santan pekat sangat, buah air sikit dik. Kacau sampai dia naik uap panas tu. Tak payah bubur pewarna, tak payah bubur perasa pandan dik. Daun pandan asli ni pun wangi dia dah cukup. Yang penting santan segar, garam. Tak cairkan gula dia. Daun pandan juga. Gula anau boleh lebih sikit baru sedap dik. Kalau sini mesti gula anau. Dia ada cair sendiri lah dik. Kalau tak nak manis sangat, bubur gula anau je. Nak manis, campur gula pasir pun tak apa. Garam juga. Baru sedap. Ni cara Kak Zail ni buat. Orang Wan dulu buat lain. Nak kekalkan tradisi cara mak-mak kita buat, kena santan segar, daun pandan, gula anau. Gula ni dah cair, masukkan kelapa parut. Lepas tu kacau dia lah sampai dia kering dik. Tak kacau pun tak apa, api kecil je dik. Kacau sesekali. Ini berapa lama Kak kalau kacau ni? Dalam setengah jam sampai gula tu kering, cukup. Dia naik bau dia yang wangi tu. Lepas ni kita buat tepung ori lah ya. Tepung pulut. Buat air sikit dik. Kita uli dia sampai dia boleh buat bentuk lah. Jangan lembik sangat, yang keras sangat. Dah siap dah? Dah siap dah. Oh, kejap betul. Kejap je. Ni tepung labu. Dia kena ada labu lah dik. Kita lenyek labu dia. Labu ni rebus dulu tau. Bubur sepaket dulu. Kalau macam dia lembik tanpa tepung lagi. Kena uli separuh-separuh. Berapa tahun dah Kak buat ni? Ikut kan dah 12 tahun dik. Semenjak kebakaran ni permintaan tinggi. Tu yang dah jadi wajib buat. Nak makan kesopang pun senang sekarang ni. Dulu susah dik. Saya buat suka-suka je. Dah buat berhenti dulu. Lepas tu ada yang telefon. Ada yang pada Johor datang mengidam. Sama. Kak Zai buat jadi bisnes. Tak kisahlah tak beli dengan Kak Zai pun tak apa. Semuanya buat kesopang kat Kuala Bilah ni semua sedap. Dia orang pandai buat. Mula kita buat kesopang labu dik. Tak minyak tu. Tak kasih dia melekat. Wan dulu aja letak dalam piring, lipat. Macam Kak Zai selesa atas tapak tangan. Okey, ambil dalam besar bola golf lah. Buinti dik. Lepas tu terkatupkan dia. Jadi macam karipap. Yang ni untuk sepang goreng lah dik. Minat dik buat kuih ni. Kiranya Kak belajar daripada arwah mak mentua. Dik nak buat kuih ni yang penting ada minat je. Kalau macam suka tak jadilah dik. Lepas tu kita buat macam mana kita makan sedap, kita kena buat macam tu. Jangan kurangkan bahan. Kalau bagi Kak Zai ni RM5 ni kira dah mahal juga dik buat orang kampung kan. Minyak lebih sikit. Sepang goreng ni kena minyak lebih. Dia kena api slow je. Kacau juga. Kalau kita biarkan takut melekat. Boleh cuba putus-putuskan dia dik. Dah goreng 15 minit. Ni dah masak dah ni. Teruskan minyak dia. Buat kuih sepang goreng ni dia berminyak sikit. Rupa goreng pisang pun ada. Ni untuk santan dik. Labu sepang ori. Bubur santan paras yang kita suka lah dik. Tadi dah kukus sekejap. Bubur santan kukus lagi sekejap. Dah masak dia. Tunggu dia sejuk dulu baru tutup. Kalau tutup panas-panas dia basi dik. Okey dah siap. Dah bekas ada 5 keping RM5 dik. Sepang labu, sepang ori sama jaga dia. Bulan puasa selalunya mula berniaga pukul 2 petang dik. Sampai kuih habis. Mungkin buka hari-hari lah. Bergantung pada kelapa. Kalau kelapa senang dapat hari-hari buka. Tak pun ambil je nombor telefon ni. Boleh tanya, hari ni kedai buka tak? WhatsApp dia tanya kedai buka ke tak. Nah,